Saya 2 minggu lepas ni terima 2 surat daripada Nabi Isa Al-Masih. Dia hantar surat mai. Rajin dia ni duk type. Tapi semua pakai huruf besar. Titik tak ada. Jenuh nak baca sikit. Dia habaq dalam surat dia. Ni lebih kurang ni ada angin. Hak ni sebahagian rulat sufiyah yang kata siapa yang harapkan syurga syirik. Tak benar Nabi pernah minta syurga. Dia kata orang yang pengikut syaitan ialah mereka yang mana beribadat kerana mengharapkan hari akhirat, harapkan kiamat. Tujuan kita solat, kata dia ni, dia boleh duk fikir seorang-seorang dia tu. Tujuan kita solat ialah supaya nak mengelakkan kiamat. Dan Nabi semayang pasal nak elakkan kiamat. Kerana kalau kita suka kiamat, artinya kita suka kemusnahan alam. Allah je kata jangan musnahkan alam. Oh, dia punya akal tu. Panjang lagi lah, dia pening. Dia marah pasal apa orang tangkap dia disap rokok di Padang mana tu. Tulis bawah tu Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah mengharapkan syurga boleh menyebabkan seseorang menjadi syirik? Kenyataan ini semakin tular dan mengelirukan ramai orang. Namun bagaimana jika dakwah itu sebenarnya bercanggah dengan ajaran Rasulullah SAW sendiri? Dalam video kali ini kita akan kupas penjelasan Dr. Maza bersandarkan Al-Quran, hadis dan pandangan para ulama. Pastikan Anda tonton sehingga habis kerana ada penjelasan penting yang mungkin mengubah kefahaman Anda. Saya ambil sebahagian soalan. Lafaz riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hajar tidak sama dengan Bukhari dan Muslim, sedangkan Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Adakah Ibnu Hajar meriwayatkan daripada jalur sanad yang lain dan meletakkan dengan makna? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ni agak panjang sedikit. Dia ada menyebut berhubung dengan kalb al-muallam dan seumpamanya lagi, panjang. Dan riwayat yang Ibn Hajar sebut ni lebih pendek. Sebahagiannya yang disebut ni mendekati riwayat yang ada dalam Abu Dawud dan selainnya, tapi dia sebut muttafaqun alaih. Mungkin dia merujuk kepada yang asal itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Dari segi dakiknya itu memang sebenarnya riwayat yang Ibn Hajar sebut ni dia bubuh Bukhari dan Muslim, kerana mungkin asalnya ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi yang Bukhari Muslim lebih panjang. Tapi maknanya sama lah. Dan kita ini pun nak kena juga, saya nak sebut sikit. Kadang-kadang orang dalam ilmu hadis ni, itu saya sudah sebut, kadang-kadang ada bab yang membabitkan hadis Nabi. Ulama agak tegas, memang tegas, supaya pastikan benda ni betul-betul daripada Nabi SAW di sisi ilmu periwayatan hadis. Kalau benda tu bukan cerita Nabi, cerita sahabat saja, seperti cerita Bilal, sebagian orang tanya ada Bilal, azan Bilal dan seumpamanya. Riwayat-riwayat seperti ini ulama tasahul apabila membabitkan kisah yang bukan hadis Nabi. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut di dalam Fathul Bari juga riwayat-riwayat daripada Al-Waqidi, walaupun dia hukum Al-Waqidi sebagai matruk. Matruk ni tak dipakai dah riwayat dah. Tapi kerana Waqidi ini alim di dalam masalah terutamanya tempat di dalam sejarah. Tempat dalam sejarah. Jadi demikian juga rawi Ibn Hajar sebut umpamanya umdatu fit tarikh, dhaiful fil hadis wa umdatu fit tarikh. Lemah di dalam hadis tetapi dipegang di dalam sejarah. Dan kemudian apabila orang ni kadang-kadang lawan ini jadi alim hadis melalui internet, dia kata hari ini mungkar, sebagai ingat dia ingat tu mungkar, man ra'a minkum mungkaran, bukan. Satu lagi ialah mungkar tu merujuk kepada, mungkar tu maksud matan tu bercanggah. Jadi bila ada orang cerita satu kisah, kita nak tengok matan yang bercanggah tu yang mana. Matan mana yang bercanggah tu dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kisah tu tak ada, matan tu tak bercanggah, maka dia tak mungkar, walaupun dia mungkin ada masalah yang lain. Ni panjang cerita.
Jika tiada makanan halal, boleh makan kosher food. Benarkah dakwaan? Kosher itu pun makanan yang Yahudi biasanya bila orang naik kapal terbang, dia minta, dia dapat lah. Kosher Yahudi ni dia detail sikit masalah makanan ni. Kosher termasuk di dalam maksud wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kamu. Sembelihan kosher ni dia akan jaga supaya pasti sembelihan itu halal di sisi agama Yahudi. Boleh kita makan makanan tu. Soalan tentang solat, apa? Ada orang kata beribadat, adakah beribadat kerana nak masuk syurga itu salah? Kerana ada ustaz kata mesti beribadat kerana Allah. Beribadat memang kerana Allah, tetapi memang kita nak masuk syurga kerana pada sisi itu adanya keredaan Allah. Nabi sendiri doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, aku minta padamu syurga. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, jika kamu minta daripada Allah Taala, mintalah syurga firdaus. Bukan kerana orang kata yang tu sebenarnya syirik, yang ni pening dekat ni. Bukan dia syirik, dia doa kerana ikhlas pada Allah, kerana kita tahu pada syurga itu adanya keredaan Allah. Saya 2 minggu lepas ni terima 2 surat daripada Nabi Isa. Isa Al-Masih, dia hantar surat mai. Rajin dia ni duk type. Tapi semua pakai huruf besar. Titik tak ada. Jenuh nak baca sikit. Dia habaq dalam surat dia. Ni lebih kurang ni ada angin. Hak ni sebahagian rulat sufiyah yang kata siapa yang harapkan syurga syirik. Tak benar, Nabi pernah minta syurga. Dia kata orang yang pengikut syaitan ialah mereka yang mana beribadat kerana mengharapkan hari akhirat, harapkan kiamat. Tujuan kita solat, kata dia ni, dia boleh duk fikir seorang-seorang dia tu. Tujuan kita solat ialah supaya nak mengelakkan kiamat. Dan Nabi semayang pasal nak elakkan kiamat. Kerana kalau kita suka kiamat, artinya kita suka kemusnahan alam. Allah je kata jangan musnahkan alam. Dia punya akal tu. Jadi siapa yang suka kiamat, duk harap nak masuk syurga, suka padang mahsyar, bila jadi padang mahsyar, rosaklah bumi ni. Sedangkan kita jangan rosakkan alam. Allah kata jangan ubah ciptaan Allah. Bila kita minta kiamat mai, ciptaan Allah ubah. Jadi dia tu panjang lagi lah, dia pening. Dia marah pasal apa orang tangkap dia di rokok di padang mana tu. Tulis bawah tu Isa Al-Masih. Satu kajian kata, saya tak tahu sejauh mana betul, daripada 3 rakyat Malaysia seorang gila ataupun seorang ada mental problem. Berhubung dengan ini satu benda yang tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena tanya balik. Khabar ahad. Khabar ahad ni, ini panjang lah, yang dengar ni mungkin yang sebab khabar ni dua-dua, satu yang mutawatir, satu ahad. Kenapa dia kata khabar ahad ni dalam sebahagian aliran akidah tak boleh jadi hujah? Mereka ada alasan. Khabar ahad ni masuk tak sampai kepada makam mutawatir. Mutawatir ni no doubt, tak ada shock, memang seperti itu, sebagaimana ia daripada Nabi, demikian sampai kepada kita. Ahad ni rawi yang tak sampai, macam hadis kita baca ni semua ahad lah. Status dia ahad. Sebab apa? Pasal apa kita tak percaya sahabat? Kerana bukan tak percaya kat sahabat, kerana ada kemungkinan, walaupun tak, kemungkinan ada untuk sahabat walaupun tengok Nabi buat, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah ini, Dr. Maza membahaskan beberapa salah faham yang semakin tular di media sosial, khususnya dakwaan bahwa seseorang yang beribadah kerana mengharapkan syurga dikatakan melakukan syirik. Dakwaan seperti ini sebenarnya bukanlah perkara baharu, tetapi ia kembali muncul apabila ada individu mengeluarkan pandangan yang bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis. Dr. Maza menjelaskan bahwa
Dakwaan tersebut tidak benar sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajar umatnya supaya memohon syurga kepada Allah. Bahkan dalam banyak hadis, baginda berdoa agar dikurniakan syurga dan dijauhkan daripada neraka. Jika mengharapkan syurga dianggap syirik, sudah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengajarkan doa sedemikian kepada umatnya. Hakikatnya kita beribadah karena Allah. Namun, Allah sendiri menjanjikan ganjaran berupa syurga kepada hamba-hamba yang taat. Mengharapkan syurga bukan berarti kita menyembah syurga. Sebaliknya, kita mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah yang terdapat dalam syurga tersebut. Begitu juga kita berlindung daripada neraka kerana takut kepada azab Allah, bukan karena menyembah neraka. Selain itu, Dr. Maza turut menyentuh tentang kepentingan memahami ilmu hadis dengan betul. Beliau menerangkan bahwa terdapat perbezaan antara hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dan hadis ahad. Dalam disiplin ilmu hadis, para ulama sangat teliti menilai sanad, matan, dan keseluruhan riwayat sebelum mengeluarkan sesuatu hukum. Sebab itu, kita tidak boleh sewenang-wenangnya membaca satu terjemahan hadis di internet, lalu terus membuat kesimpulan tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama. Beliau juga memberi contoh bagaimana para sahabat sendiri kadang-kadang meriwayatkan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat. Namun, terdapat riwayat lain yang melengkapkan atau menjelaskan keadaan sebenar. Ini menunjukkan bahwa ulama hadis telah melakukan penelitian yang sangat mendalam selama berabad-abad sebelum sesuatu hadis dijadikan hujah. Dalam isu sejarah pula, Dr. Maza menjelaskan bahwa ulama mempunyai pendekatan yang berbeza. Ada perawi yang lemah dalam periwayatan hadis tetapi diterima dalam bab sejarah kerana bidang kepakaran mereka berbeza. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menyamakan kaidah menilai hadis dengan kaidah menilai kisah sejarah. Beliau turut menjawab persoalan mengenai makanan kosher milik masyarakat Yahudi. Berdasarkan firman Allah bahwa makanan ahli kitab dihalalkan bagi orang Islam, makanan yang benar-benar memenuhi syarat sembelihan, mereka pada asasnya dibolehkan untuk dimakan, selagi tidak bercampur dengan perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Apa yang menarik dalam ceramah ini ialah Dr. Maza mengingatkan kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan kenyataan yang pelik-pelik di media sosial. Kadang-kadang ada individu yang menggunakan logik sendiri sehingga menghasilkan kesimpulan yang bercanggah dengan Al-Quran, hadis, dan kefahaman para ulama. Kesimpulannya, Islam mengajar kita supaya beribadah dengan penuh keikhlasan kerana Allah sambil mengharapkan syurga, takut kepada neraka, dan senantiasa mengharap rahmat serta keridhaannya. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya seperti dakwaan yang mengatakan mengharap syurga itu syirik. Kalau Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe supaya
Lebih banyak lagi kupasan ilmiah seperti ini dapat dikongsikan kepada semua. Kongsikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat agar kita sama-sama menyebarkan ilmu yang sahih. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang benar dalam agama dan mengurniakan kita syurga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.